Okey, settle sudah 2.5 kilo hari ni. Cukup lah. Dah perlu-perlu dah lenjun lah. Okey, ada dua tip yang aku nak share untuk korang yang obesity type 3 macam aku ni. Satu, kalau kata lutut korang tak okey, pakai knee guard macam aku. Lutut kiri aku dah operate last year. And to be precise, yesterday was the anniversary. So dah setahun dah. Tu dah semakin okey lah. Tapi sekarang ni lutut kanan aku pula problem. So aku pakai knee guard on the right side. And lagi satu benda yang aku nak share ni, tongkat. Macam aku, kebetulan aku ada arwah aku punya tongkat. So aku pakai ni untuk kaki ketiga lah, untuk support. Macam aku tempat yang kita orang pergi ni, dia mendaki tau. Macam mendaki, pakai tongkat untuk push extra ke belakang. Tapi aku problem bila menurun tau. Bila menurun tu aku rasa macam aku nak kena ada something untuk stop. So aku guna tongkat ni untuk stop kat depan lah. Tu yang aku boleh share untuk hari ni lah. Kalau kaki lutut tak apa-apa nak okey, pakai knee guard. Kalau dua-dua tak okey, pakai dua-dua knee guard. And kalau boleh, standby tongkat. So harap tip ni membantu korang.